Kini kisah Mamat lah YouTuber. Dari kosong kini jadi player. Edit video tak tidur malam. Reda kecaman telan dalam-dalam. Ini bukan subscribe, hidupkan loken. Mamat dah trending, bukan kaleng-kaleng. Alhamdulillah. Assalamualaikum pipi semua. Alright, kita ada satu job dari ni apa? Taman Kanan menuju ke Kota Damansara. Kalau ikutkan tu kedai je daging wayu. Sampai dekat dah. Dokek dah. Oh, ni jalan Salo. Dokek dah. Jalan Salo. Oh, sejuk jalan ni. Betul tak ni? Sama masuk situ kan? Aku lutetol lah kadang orang ni. Salah aku. Nanya ke jalan tu. Mana lah? Penting sampai lah. Okay, sampai dah. Wahyu House Malaysia. Wahyu House Malaysia. Depan lagi. Dia nombor 55 ni. 55 depan lagi. 42 depan lagi. Oh, kedai kopi. Wahyu House Malaysia. Nombor 52. Sebab ini kot 56 Kota Damansara. Ya, saya. Tak 40 tu nak cakap. Yes, betul. Mana? Okey, terima kasih. Lupa, dia tengah charge. Kamera tengah charge. Jadi dia agak... Alright. Alright. Aku selalu tengok jalan ni. Bila aku lalu highway ni. Dan hari ni aku lalu jalan ni. Aku dapat lalu jalan ni. Bila aku nak tengok jalan ni semua ke mana. Aku tak pernah lalu kan. Orang nak kata sakai ke, jakun ke, apa saja orang nak kata, katalah. Aku dah tak kisah. Aku nak tengok nak lalu. Aku dah terus. Pergi alam, kelam. Banyaklah beberapa sana lah. Turun ke bawah sana. So ini hari aku dapat lalu jalan ni. Aku nak tahu apa jalan ni ke mana. Dan berjaya ke juga lalu mungkin ada orang, alah jalan ni sini bang. Okey, tu abang. Saya lain bang. Saya bening kat tengok jalan ni, berpusing-pusing ni. Tapi tak apa, biarlah dia berpusing. Yang penting saya dapat lalu jalan ni. Tak dapat tangkap lagi, saya tak dapat tangkap. Sebab depan dia ni saya tak nak pergi.
Ni lagi lah, tak pernah lalu buat permain ni. Apa lagi yang lain-lain ni. So ini secara faktanya first time masuk sini. Sana ada divider. So dia jadi jalan sehala. Sehala. Ada divider. Oh, dulu jalan tu boleh buka, boleh tutup. Mungkin kerana menyebabkan kesesakan lalu lintas ataupun kemalangan jalan raya. Oh, wow. Ngantuk mat, ngantuk muak dah. Mana U-turn dia? Nampak macam dekat dari jauh. Oh, sini U-turn. Oh, okey, bagus. Sini lah petang kerja pun jarang. Ini taruh dah menang. Tapi, apa jatuh tu? Wih, seram tu. Menyapa tu. Suspend ni bunyi apa jatuh tu. Daripada 4-wheel ni ke dalam dia ada something ke? Apa bunyi begitu kuat kali jatuh tegang tu. Waduh. Aku dah, oh. Dekat situ ada laluan mak. Ni. Oh, boleh curi ni tadi. Kalau yang tahu, aku tak tahu. Tadi aku dah buat kerja-kerja ni. Okey. Kalau dah sampai sini aku dah tahu dah kat mana. Okey, faham dah jalan ni. Cuma jalan yang dalam tadi tu je aku nak lalu. Kalau dah sampai sini abang dah lalu dah deh. Oh, terus lepas tu pergi hantar yang rumah private ni. Orang kaya-kaya tu. Kaya tu orang ni. Rumah single lady. Hey, single house. Sana belah kiri kita main. Okey, faham lah. Alright. Kuat. Dah. Kita bertemu kali ini untuk apa? Adakah signal? Kalau ada, sila guna. Ada 3.6 kilo ni. Dengan mesra. Peristiwa pahit mencengkam jiwa. Tak ingin aku kesana. Bersama kasih kita leburkan rantai yang membebankan hidup kita selama ini. Katakanlah rindumu, aku sentiasa menunggu di pintu gerbang balikai syadu. Sejati
bersama dari dahan yang rapuh, yang perangkap kita, remaja kita tinggalkan, namun aku masih menggenggam janji. Okey, kita dah sampai. Okey, kita dah sampai dah. Hampir saja lagi. Sikit saja. Aku rasa aku pernah sampai kalau betul lah. Kalau betul lah, aku rasa aku pernah sampai rumah ni. Rasanya lah. Sebab aku rasa sebelum ni aku pernah hantar apa lah. Ada kat makanan nombor 40 macam Cina. Masih baik bukan, man. Rumah nombor 40. Oh, nasib baik. Pasal aku hantar je kat situ. Jalan ni. Rumah nombor 40. Nasib baik, man. 36, 38, 40. Sampai. Okey, kita sampai. Phone. Okey. 40. Selamat siang, Encik John. Encik John ya? Tak apa Encik John. Okey. Saya nak pastikan Encik John Melayu ke Cina? Oh, Cina. Saya hampir nak bagi salam ni Encik John. Okey, terima kasih. Alright. Alhamdulillah. Selesai. Sudah pengantaran ini. Kita cari pot tenang ya. Okey. Selesai pengantaran. Jumpa di next video. Assalamualaikum semua. Bye-bye. Terima kasih semua yang menyokong. Tanpa korang Mamatlah ni kosong. Jumpa lagi di video ke depan. Mamatlah YouTuber ucapkan terima